Nak servis gearbox pun bajet tak berapa nak banyak. Minyak pun beli dekat shop murah sikit, kalau beli kat kedai mahal. Itulah senario geng-geng yang pakai konti yang nak servis minyak gearbox, tapi orang kata dompet tak ramai. Dekat sini ada satu isu lah yang aku nak bagikan. Kat depan aku ni macam korang nampak ada minyak gearbox BMW ZF yang original. Isu ni sebenarnya pasal minyak lah. Ramai yang kata, bang boleh ke kalau kita nak beli minyak dekat online platform? Sebab online platform ni dia lagi murah daripada kalau kita nak beli kat kedai. Itu masalah dia. Kita sebagai workshop, apa yang kita boleh recommend dekat korang, bukan tak boleh beli dekat online platform, korang boleh beli sebenarnya, tapi dengan satu syarat, korang kena pandai pilih. Pandai pilih tu macam mana? Maksudnya kena pandai pilih yang original. Kalau korang terbeli yang kopi ori, contohnya yang minyak gearbox BMW ni, satu botol harga RM30, yang tu kau jangan belilah. Jangan beli sebab berkemungkinan besar minyak tu minyak kopi, bukan minyak ori. Minyak kopi ni tak bagus. Satu, dia punya tekstur minyak dia dah lain lah dengan original. Yang kedua, mungkin color dia pun dah berbeza. Yang ketiga, kita boleh bezakan dari segi bau dia. Yang kopi ori ni bau dia lain. Ada yang bau macam chewing gum lah, hangit lah. So dia tak bagus untuk komponen dalaman gearbox kita. Sebab komponen dalaman gearbox kita ni boleh kata sentiasa bekerja. So bila sentiasa bekerja ni, dia perlukan minyak yang bagus. Bila minyak tu pun minyak yang tak ngam untuk dia, itu yang boleh rosakkan mekanikal dalaman gearbox. Kalau korang nak selamat, takut terkena kes minyak kopi ni, datang je lah kedai, beli yang original. Kita ada provide minyak gearbox yang original. Memang harga dia tak sama macam dekat online platform tu, tapi dengan servis yang kami bagi, dengan minyak original yang kami bagi, insya-Allah boleh buat korang puas hati. So untuk korang kat luar sana, aku nasihatkan pakai minyak gearbox yang original, dan jangan lupa juga tukar auto filter. Auto filter pun kena yang original tau. Jangan pakai yang kopi ori. Dan yang last kali, jangan lupa servis ikut schedule yang ditetapkan lah. Kalau korang nak servis dengan minyak gearbox yang original, auto filter yang original, dan nak buat servis lain selain daripada servis gearbox, ada masalah gearbox ke, nak diagnose, nak overhaul gearbox pun kita boleh buat. Boleh roger kita orang Transmatic Automotive, Section 15 Shah Alam.